توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamat-tamatnya syukur kita pada Allah dengan izin dia, dengan rahmat dia. Allah Subhanahu Wa Taala usulkan kita main di sini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah boleh usul kita kat sini ni apa benda yang Nabi beritahu. Nabi kata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang Allah berkehendak dekat dia, Allah sayang dekat dia, Allah suka dekat dia, Allah nak bagi dekat dia kebaikan. Apa benda kebaikan? Nabi kata yufaqihu fid din. Satu benda yang Allah sayang, Allah suka nak bagi kebaikan dekat dia, ialah Allah faqih, Allah cerdik dia, Allah fahamkan dia, Allah nak bagi dia tahu tentang cara bela agama. Subhanallah. Jadi kita boleh main atas sini ni, Allah usul kita main atas sini dengan redha dia, dengan kasih sayang dia. Otomatik ilmu yang kita dapat pada pagi ini ialah ilmu yang nak usul kita masuk di kubur, ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang main majlis, yang majlis tu Allah tak redha. Aku tak kehendakkan dia, aku tak suka dekat dia. Dia main satu majlis, yang majlis bukan nak bagi panggung agama, nak bagi pelingkup agama. Nampak tak? Bagi pelingkup agama. Main majlis daripada start bulan-bulan nampak tak? Faham tak? Nampak tak? Dia kata main daripada ni main daripada gabungan daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lah cantum ni, maka jadilah manusia dengan nafas. Tarikat itu tak dibenarkan dalam syarak. Masa itu kita kena mengaji, kita jaga sangat. Bila dengar tu guru tinggi beritahu tadi apa nama Pak Cik Yaman, aku pergi berjalan, dia kata jalan kaki batu-batu cari ilmu ni. Dia pada pun dia batu tu kat 20 tahun cerita tadi. Semata-mata nak dapat ilmu ni tak ada apa. Maksudnya tu buat zaman, buat masa ni, zaman main fitnah yang banyak. Umat Islam sedang berpecah lebih teruk daripada semua orang mubtadi'. Nabi kata kita paling banyak sekali kita. Oleh sebab tu jaga-jagalah. Baca Quran, benda yang ni. Pada orang bagi kat kita jenis zikir, sahabat macam-macam, mengaruh ni semua ni kena jaga. Kena jaga. Kena jaga. Kerajaan gunakan dana yang banyak. Nak bagi kepada segala hadana dan semua ni. Sedangkan kita tahu bahawa tarikat dia tarikat Ba'lawiyah. Hadana ni dalam tu ada tarikat Ba'lawiyah. Halus sangat kita nak tahu. Kita susah nak tahu. Kecuali orang alim, orang tahu. Di majlis kita takkan jumpa orang alim. Nampak tak? Orang nampak majlis ramai, kerajaan bagi. Kerajaan ada matlamat yang dia bagi. Nak cari pengaruh. Walaupun JAKIM totally tak ngam dengan apa nama, dengan anak-anak. Tak ngam. Walaupun dia satu agensi jabatan yang kecil. Kementerian suka. Nampak macam mana? Besar lawan dengan kecil, tak ke mana. Okey? Nampak tak? Allahu Akbar kabir, ampun salah. Hadir kelas-kelas ilmiah macam ni pun sudahlah. Mengaji Quran, jaga sembahyang tepat pada masa dia. Kalau nak selawat dekat Nabi pun sayang. Nak sayang dekat Nabi ya bagus. Ibn Qayyim Al-Jauzi kata, satu hari boleh selawat dekat Nabi 100 kali rasa tenang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat tanya, Nabi jawab macam tu je. Nabi jawab. Nak lebih lagi, Nabi kata selawat macam selawat Ibrahimiyah yang kita dah baca dalam tahiyat. Yang tu je. Duk kutip. Kadang-kadang kita punya majlis zikir selawat kat Nabi sampai tak keluar daripada kaedah. Keluar tak kaedah.
Sampai kita terpanggil Nabi, arisna ya Rasulullah, mailah tolong kami Rasulullah. Roh Nabi mai, roh orang ni dah merepek dah. Lepas nampak benda tu simple dah merepek dah. Paling dekat dengan kita Allah. Minta ke Allah yang menjadikan Muhammad, ya Muhammad ada nur dia betul. Nanti dia main merepek. Kita ni cipta daripada Nur Muhammad, main pula merepek yang lain. Pasal orang Melayu ni, kalau orang Melayu ni dia mengaji, dia tak boleh pisah daripada ilmu tasawuf. Kuat sangat. Tasawuf sampai ke lari tak mana tasawuf kita tak tahu. Nampak tak? Sampai mengaji hak biasa sudahlah. Main pula ilmu hakikat, makrifah dia main pula ada. Sampai ada buku tu diedarkan. Nampak tak? Macam dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah ni alif tu apa dia kata ya ada subuh. Lam tu apa dia? Lam tu zuhur. Ha tu asar. Mi tu maghrib. Dal tu isya. Bila memang cukup waktu sembahyang buat zuhur, Alhamdulillah tak payah sembahyang dah. Ini wujud dalam masyarakat kita. Nampak tak? Oh ya Allah, janganlah. Pasal tu orang, kadang-kadang orang perempuan yang kosong ni, api kelas-kelas macam tu, bukan nak kata dah Ustaz, jiwa seseronok. Seronok dengan syaitan. Seronok dengan syaitan. Pergi disco. Seronok. Tapi seronok dengan syaitan. Nampak dia seronok. Maka kita punya Allah Tuhan, kita seronok dengan benda. Walaupun benda tu kita nampak, tak nampak apa. Janganlah. Zaman sedang menuju kepada kesesatan. Nabi kata zaman fitnah dengan zaman keburukan syarul. Zaman ni kena jaga. Jaga sembahyang. Orang panggil majlis tak payah. Dan jemputan panggil, jom pergi Sungai Udang Melaka, ke Guru Tumah. Tu janganlah ya Allah Tuhan. Ustaz, satu masa dalam kuliah Ustaz bagi peringatan. Pasal kita tengok kerajaan tak mampu sekat kami dengan kuliah-kuliah kami lah. Cuma sekat-sekat dari mampu. Dapat dalam kelas 10-20 ni dapat tempat lain. Jadilah. Daripada tersudut pi semua program tu duduk di rumah dia akan jadi lara, dia jadi tak ke mana. Majlis kita dikerumuni oleh awliya Allah. Kalau kita syaitan nanti mai loncat tinggi-tinggi. Dia pun tak rasa khusyuk. Dah seronok dah faham. Oh ya Allah, itu hanya Allah. Ni pasal kita suruh terlibat dalam masa ni, tarikat-tarikat pun suruh terlibat. Terus kita orang awam, orang biasa tak payah. Takut cari yang salah. Oleh sebab tu elok pagi-pagi Nabi pesan dekat Nabi pesan dekat Uzaifah, bila zaman fitnah ta'allam Quran. Baca Quran. Tiap-tiap hari jangan pisah diri dengan Quran. Itu Nabi pesan. Main-main saat ni sebelum start kuliah pegang Quran. Baca Fatihah. Pegang dia tu baca. Sambil-sambil angkat tangan, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah hidup main. Fitnah. Kadang-kadang kita pusing, kawan kita heret kita, jomlah ada satu zikir tenang. Mula pi lama-lama mula. Tu salah. Di sini agak kurang, tapi di sebelah tempat. Di sini orang sini kan di tu kurang. Tanda-tanda kiamat dia bermula macam ni. Pasti akan roboh. Allah oleh sebab tu ya Allah tentukan apa dengan kuliah ni, apa dah mengaji jenis kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ni semua ulama-ulama yang berapa. Dengar kata mereka, dengar nasihat mereka, dengar macam mana mereka jaga ulama. Mereka ni ulama, mereka jaga ulama, mereka jaga agama, mereka jaga anak murid mereka. Jadi ustaz pun nak jaga apa? Jangan terjebak dengan benda-benda macam tu. Jangan duduk pilih nampak tak? Bila mana kita ada ulama kita dah keluar dah. Cuma duduk tunggu nak keluar fatwa saja. Yang siasat semua dah. Nampak kedudukan yang tak cantik tu banyak. Tapi masyarakat kita hukum dari segi zahir. Kalau orang pergi disco,
Kita kata daripada dia pergi program-program disco, pergi program-program menari meloncat, baik program yang ni. Program disco, program meloncat, dia dosa. Program tu maksiat, dia dosa di Allah. Program ni kita buat tentang keagamaan, yang benda tu bukan mai daripada Allah dan Rasul. Kita dah kadang-kadang kita masuk dalam bab kadang-kadang syirik pada Allah. Syirik, Allah kata man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mana-mana orang yang syirik dengan Allah, Allah belanjau dengan dia. Allah tak mau tengok amalan seseorang yang syirik dengan Allah. Tapi kawan tu dosa dengan Allah, tergedik-gedik dia sembahyang, Allah tengok sembahyang dia. Pasal dia tak ada unsur syirik. Nampak tak? Tapi kita kadang-kadang kita segi hukum daripada duk pergi program gila-gila baik itu. Tapi yang tu pula ada minta tolong dengan Rasulullah, sanimai pula roh Rasulullah. Apa tak? Kadang-kadang kita sedih pasal apa? Sedih dengan yang gelaran yang ada pada diri dia, yang orang panggil kadang-kadang ulama atau guru. Dia tak boleh nampak benda macam ni. Dengan arti kata Allah tak nak bagi agama dekat dia. Abdullah bin Ubay, orang yang mengaji dengan Rasulullah. Abdullah bin Ubay, orang yang mengaji dengan Rasulullah. Tapi dia tak boleh nampak apa yang ada kat Nabi, sampai dia menjadi pengkhianat kepada Rasulullah. Kita gelar guru, kita gelar orang panggil orang alim kat diri kita. Amanah diri kita jaga agama Allah, bukan merosak agama, bukan ada kepentingan di sebalik agama. Pasal tu bila Nabi katakan Uzaifah, pilah lari duduk bila mana nak berlaku nampak zaman fitnah, pilah lari duduk dengan satu jamaah. Dia kata esoknya anak lari duduk dengan jemaah yang orang-orang mengaji tu pun akan jumpa aksaf. Akan jumpa mereka ni ibarat macam mata mereka ada tai mata. Jemaah tu pun ada kotak, ada penyeleweng. Lari. Walaupun hak seorang Nabi kata. Nabi katakan dia lari. Apa lagi dia dengar daripada Rasulullah? Apa lagi Rasulullah? Nabi kata yang paling kemuncak sekali ada fitnah dan buruk dalam masyarakat. Fitnah dan buruk sangat-sangat ni. Doa ila abwab jahannam. Pendai yang gelar sebagai guru, yang gelar sebagai ustaz, yang gelar sebagai orang alim, dia bawa manusia kepada pintu-pintu neraka Allah Ta'ala. Dia bukan bawa manusia mencari keredaan Allah. Dia bukan bawa manusia kepada agama Allah. Dia bawa manusia kepada apa orang awam suka. Apa yang orang suka dia bawa macam tu. Oh, very serious. Nampak tak? Zaman yang kita tengok Nabi tersebut tu ada kat kita. Tu ada kat kita. Pasal tu orang panggil Allah Tuhan, walaupun sejam 45 minit pun duduk di satu majlis, yang majlis itu kita dengar pakai hadis. Hadis pula hadis yang sahih, tafsiran yang betul daripada dopi yang merangkap-rangkap. Pada hari ini kuliah kita nak sabar, kita disertakan selingan pecah masjid. Kalau tak ada orang nak pecah masjid, kita belajar. Ini tanda kiamat yang besar. Mari kita masuk satu hadis Nabi SAW. Dengan katanya hadis ni muka surat apa? Muka surat 105, betul? 115. Pada kiamat 115 pada hadis dia 227 kan? 115 227 Kitab Bulughul Maram, terjemahan Kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani 115 227. An-Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, kita akan jumpa tentang pribadi kawan ni, sahabat kawan ni,
bila jumpa orang, dia suka duk cakap tentang apa nak jadi masa depan. Bila dia tengok satu benda yang pelik, dia kata, wallahi, yang tengok ni fikir akan lebih dahsyat daripada itu. Bila tengok kata anak derhaka, akan ada lebih kata satu zaman yang mana si mak tu akan jadi hamba kepada anak. Yang kata si mak tu akan takut sangat-sangat dengan anak dia. Bukan takut anak dia besar, anak dia elok saja. Bukan nak kata nak kerja, elok saja anak umur 13, 14. Anak tu balik, kadang mak bapa tu, bapa diam lah, tak apalah. Tengok dia balik macam mana. Dia balik sampai pukul 12 malam, dia umur budak baru 12 tahun. Mimpi lah kat mereka, mak dia kata, dia busy buat apa? Saat ni busy, kita tu flat. You punya suara pula kuat. Kalau you saat tegur dia, habis orang dia, jangan. Kita ni pula duk pergi kelas. Apa dah? Kita duk pergi kelas-kelas agama, kiri kanan ni, jiran pun semua jenis tak pergi fashion kuliah. You pun cakap dengan dia, esok pagi dia bangun duduk cakap. Mak bapak tu rimat pasal anak ni dia perlu kelas. Anak balik pukul 12 malam, si mak ni pujuk bapak, janganlah buka pintu, elok-elok kata kat dia, cakap bagi dia masuk pergi tidur. Sampai bapak nak cakap pun, mak tu kena tahan, tak berbisik. Zaman macam tu semua, duk tengok sahabat Nabi ni, Amin bin Rabi'ah, dia duk cerita, satu zaman yang paling cemas sekali ialah rumah tangga. Dia dah bagi tahu kat kita. Masa tu yang kameraman yang nak kahwin pun kita bagi peringatan awal-awal. Dia kena cari yang betul-betul silap-silap dia kena cari. Kameraman ni masa dia belum kahwin dia rakam. Lepas dia kahwin akad nikah, dia tak main dah. Dia tak main. Ya Allah, jangan main pasal Nabi dia bagi tahu dah. Akhir zaman suasana tak elok. Suasana tak elok ni berlaku fitnah dalam rumah tangga berlaku. Fitnah. Kadang-kadang kita, ya Allah, kita isteri mau agama, suami pula tak mau. Suami kata, you Sabtu Ahad you pergi kuliah, Sabtu Ahad nak cuti, nak ajak you shopping, nak pergi tengok apa benda yang tak ada dalam rumah, kopi, kapal tak ada. Waktu tu juga you nak keluar. Abang, pagi-pagi saja kita pergi. Lepas kita sembahyang subuh sama-sama, kita keluar makan saat ini. Lama, susah nak makan. Pasal you setiap hari makan dengan kawan you, Sabtu Ahad nak makan dengan ayu. Lepas kuliah subuh, dua-dua nak nyo pergi makan kat mana, kat kedai mamak. Kedai mamak lah pagi-pagi yang sedap. Kalau pergi pagi pergi makan sama-sama tengok muka aku, tengok muka aku. Seminggu ni Allah 7 hari ni, 5 hari tu memang tak nak tengok muka dah. Pagi-pagi berbuk nak kerja. Cuma Sabtu Ahad ni lah nak makan bila dia koyak roti canai nak tengok muka dia. Yang ni lah laki aku. Cuma nak tengok hamba Sabtu Ahad nak buat macam mana. Lepas-lepas ada tu dalam makan roti canai tu bincang, bapak you dah pergi kuliah mamak besar. You ni dah you ajak kuliah subuh. You ajak apa ni? Kan ajak you pusing-pusing ronda-ronda. Kita ni dah ada cucu dah. Dah ada cucu dah. Umur kita ni nak kena kau benda kebajikan kita nak pergi. Allah bagi kat kita ni, Allah dengan rumah, dengan kereta, dengan kedudukan, dengan anak cucu semua ni, ini hadiah Tuhan kat kita. Marilah kita cari khazanah ilmu yang kita nak lupa dengan Tuhan juga. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, nak lafaz kata ashkuruka ya Rabbi, terima kasih ya Allah, sepanjang hidup ni tak ada lah aku kena benda-benda teruk-teruk. Jom kita pergi kuliah saja. Habis kuliah dia pun kita tengok apa nama dalam pukul 11 tu, 11.30 ke 12 dah habis dah. Dengan shopping semua sekali bawa. Pula kalau kita nak pergi dekat supermarket nak cari benda-benda yang bagus, nak kena pusing setengah jam baru dapat. Ini habis kuliah. Cuma tengok ada semua tu benda baik, capai mana semua baik. Benda nak makan saat ni petang-petang kan nak buat apa nama kari pak semua dah siap. Saya nak buat sendiri takut ambil masa yang panjang. Ni dah ada kari pak. Bila petang-petang duduk dengan apa? Comel boleh goreng. Ya Allah. Habis kuliah ni balik
kita semayang Zuhur ke apa ke lebih kurang. Lepas Zuhur jom kita nak shopping apa. Di antara Zuhur dengan Asar, sebelum Asar kita balik sudah. Nampak tak? Bukan senang. Kadang-kadang yang paling susah sekali, Nabi kata bila mana tuan rumah sendiri tak boleh faham agama. Tuan rumah tak boleh faham agama, ialah suami. Suami kena kuat. Bila suami tak kuat, dia kerekod. Macam mana kuat pun sekalipun yang nama dari isteri, dia tak kuat. Pasal tuan rumah tu kawan tu, walaupun kadang-kadang dia bagi kita keluar pergi, dia tapilah, you nak keluar, you keluar, I nak duduk rest lah. Kita pun jangan terlalu tekan sangat. Terima kasih lah Pak. Dia tapi kita pergi lama-lama dia akan renung. Cuma kita sampai sepanjang perjalanan keluar ni, kita angkat tangan Tuhan, alihlah sikit hati dia. Kesian dekat dia, bukan tak kesian. Saya duduk di rumah yang dia duduk keluar hanyut daripada pagi sampai petang balik. Kadang-kadang naik motor loko yang bazar juga. Maka kita pun, ya Allah Tuhan, kita angkat tangan, kita mengadu ke Allah, ya Allah, alihlah sikit, bagilah agama dekat suami aku ni, kesian kat dia. Bagilah ya Allah, bagilah. Kita angkat tangan ni, kita mengadu, kita cerita sikit ya Allah. Bila masuk dalam masjid, lepas sembahyang sunat, buat ya Allah, angkat tangan ni khas doa kat dia. Sampai kita tengok satu hari dia kata apa? Ya nak ikut you. Allahu Akbar. Tuhan, dekat 6 bulan 7 bulan ni baru Tuhan terima doa aku. Syukurlah. Sebelum aku mati, dia mati, nampak kami ni adalah seiring dan sejalan. Nampak tak? Sebelum mati kira kami ni kira boleh lah. Alhamdulillah. Yang tu lah yang kita mau hidup dalam rumah tangga ni, nak elak daripada fitnah. Yang tu lah betul suami isteri dulu, betul anak pinak dulu. Nampak? Isteri nyaga, suami tolong. Mana? Tolong, nampak tak? Tolong jual dudung lah, saling jual apa nama, seluar besar lah. Nampak tak? Alhamdulillah. Sampai dia berjaga, boleh pakai produk. Alhamdulillah. Ada peningkatan kan? Dah jadi dah Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah ya Allah. Yang bercerita di sini ni Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sekurang-kurangnya bila kita baca nama dia, kita sebut nama dia, dia ni salah seorang sahabat Nabi yang nampak benda ni tadi. Dia bagi tahu kita. Maka kata dia, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala Imam Bukhari, dia kata apa? Yubnihu bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubati. Maksud dia kata kat sini, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu cerita berkenaan dengan Nabi masalah kiblat ni. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri tengok Nabi sembahyang ala rahilatihi. Nabi sembahyang atas kenderaan dia, unta ke kaldai ke Nabi sembahyang. Ni katalah unta. Nabi naik atas unta dia. Kiblat dia ada belah sana. Unta dia belah jenis ketegak, tak mau nak kona. Dia binatang apa dia tak? Nampak tak? Tapi walaupun binatang Nabi yang nampak unta kaldai, dia cerdik. Dia nak pergi rumah 6 jahannam, dia buat panggil, dia bunyi. Dia lambat. Walaupun Nabi heret, dia lambat sampai Nabi kata, lambat sangat. Unta Nabi yang kata kaldai Rasulullah nak pergi rumah Abdullah bin Ubay, dia pun tahu rumah 6 jahannam. Dia heret dia, Nabi suruh dia duduk, dia tak mau duduk. Hari kata Nabi Nazar, dia duduk je. Abu Bakar nak duduk dekat dia pukul dia. Abu Bakar dia tak mau bagi siapa duduk atas dia. Yang duduk atas aku ni adalah Rasulullah. Dia binatang, dia kenal Rasulullah. Hari Nazar Nabi, sahabat dia tengok ayat mata dia meleleh. Pasal Nabi tak duduk kat dia hari ni. Nabi tak tengok kat dia. Dia binatang yang Allah dia tengok, kata hari ni aku tak jumpa Rasulullah. Dengar Nabi duduk sakit. Abu Bakar nak main duduk atas kaldai Rasulullah, dia bertidur. Dia tak mau siapa pun. Sampai hari meninggal, punya bunyi ya Allah, apa nama, nangis sedih pasal hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu binatang Rasulullah. Kita ni hadis yang kita baca ni hadis Rasulullah.
biarlah sikit sayang kita dekat Nabi kita adalah. Pasal Nabi kita tak sabar nak tunggu. Nabi kata walaupun hampa sahabat aku, hampa dah tengok aku, yang paling aku nak tengok lepas ni orang yang tak tengok aku, beriman dekat aku, yang beriman dengan risalah aku, selawat dekat aku, orang ni pun Nabi sangat-sangat nak jumpa dengan kita. Maka kita pun kena ada masa sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Pasal nak buat lagu sikit sikit lah bahasa kita. Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu Allah dia kata apa? Aku tengok Nabi sedang semayang atas kamarana ala rahilati. Dia kata aisu tawajjahat. Hadis muttafaqun alaih. Hukum dia kata kat sini, bila kita sembahyang naik atas kenderaan, Nabi kata dia naik atas binatang, dia putar ke kaldia dia. Kaldia dia duduk macam ni, kiblat duduk macam ni. Nabi cuma angkat Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kembali pada belasah. Menunjukkan kepala kita ni menghadap sikit saja ke arah kiblat mula-mula masa kita angkat takbiratul ihram saja. Masa angkat takbiratul ihram, masa tu kita kali di situ. Kita tak payah nak ikut kiblat macam dalam rumah. Kalau binatang tu kita saat ni betul. Kita tadi lelak, kita ikut kiblat apa tak? Dia ikut kiblat tak. Jadi kalau kita naik atas bas macam tu, naik atas kapal terbang, kita tahu kiblat di sini, kita Allahu Akbar masa takbiratul ihram. Angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram saja kita menghadap sikit, kita kembali balik pada asal. Itu saja bagi orang yang terlemah yang nak atas kenderaan hukum dia. Maka dia kata kat sini, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sembahyang di atas kenderaannya menghadap dia kata arah sesuai arah kenderaan itu, maksudnya ke kiblat. Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bukhari menambah sikit. Bukhari kita beliau mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak melakukan seperti itu untuk solat fardu. Solat fardu dah. Pada Nabi kebanyakannya Nabi sembahyang sunat lah. Nabi sembahyang sunat, kadang-kadang Nabi sembahyang atas kenderaan dia. Sembahyang fardu Nabi nanti turun daripada kenderaan dia. Tapi kita, kalau kita ditakdirkan sembahyang fardu, kadang-kadang kita nak pergi di airport, duk tengok kalang kabut. Kita pun tak payah kalang kabut, kita pergi peratur elok-elok, pergi bagi beg kita semua dah selesai, pinat dah, wuduk semua dah cukup, dah lengkap, terus pinat di mana? Pinat atas kapal terbang, sembahyang dalam tu. Daripada dia berebut masalah, dia berebut, dia nampak dah. Kadang-kadang punya stoki busuk, sampai dalam tu busuk dengung. Nampak dah? Dini busuk, share busuklah semua. Nampak dah? Tak payah kalang kabut. Tempat-tempat kadang-kadang kaput penuh dengan ayam. Yang semalam kita pergi dekat Keramat kan, AU Keramat dekat situ belakang Kelang tu kan. Kat sini kan apa ni? Okey. Dekat Keramat. Seorang muslimat tu, Allah Tuhan, dia dah batal wuduk. Dia pakai telekung semua, dia ambil wuduk. Tapi bila petang kaki, apa dia buat? Dia pakai stoking. Dengan stoking tu dia basuh kaki dia. Stoking tu dia basuh. Dia pakai ni kena stoking, kaki dia pakai. Dia basuh dia tu kaki dia. Dia tak bagi nampak aurat. Kaki tu dia basah. Bila basah, dia masuk masjid, basah, kabut semua basah. Tak boleh orang tegur dekat dia. Pasal aurat saya lebih penting. Nak jaga aurat pergi busuk masjid. Nampak tak? Ni masalah fiqah yang kan, masalah tak clear. Dia dah ambil wuduk dan batal, dia sapu je atas soking tu. Dah ambil wuduk, pakai soking, tiba-tiba batal, sapu je atas tu. Pasal tu ilmu lah yang akan menyelamatkan kita. Bila tak ada ilmu, dia akan memfitnahkan kita. Apa tak? Kawan tu tak ada ilmu, maka boleh kata tak ada ilmu, fitnah terhadap diri dia. Orang cakap tentang dia, salah satunya aku.
Tapi tak bagi nama, malah bagi tahu. Dunia ni wujud, nampak tak? Haflah tak? Memang haflah. Nampak tak? Pasal tu, kalau dia usung diri patang sini ni, nak sebab apa? Dia usung diri patang sini, nak bagi habis umur. Tak tahu nak habis tak mana. Kan? Dia tunggu sehari demi sehari, tak mati-mati lagi. Sementara belum mati, dia duduk tak sini. Nampak tak? Jadi, perhabis umur kita ni, perhabis umur kita duduk kelak-kelak macam ni semua. Alhamdulillah. Kan? Dia tengok awak tak mati lagi, awak tak mati lagi. Kan? Alhamdulillah. Allahu Akbar kabir, ya Allah. Oleh sebab tu, dalam kitab ni maksud dia kata, orang yang sedang berkenderaan, duduk atas kenderaan, boleh solat, dia kata menghadap ke arah mana saja sesuai dia kata arah. Nampak tak? Maka maksud dia, nanti dia bagi tahu. Yang paling penting, Allahu Akbar, takbiratul ihram sendiri menghadap ke arah kiblat. Nanti hadis dia akan bagi tahu. Maka hukum dia kata kat sini, solat dalam keadaan, solat dalam keadaan sah hukum dia, walaupun tidak menghadap kiblat. Dia kata walaupun tidak menghadap kiblat ke sini, dia pergi dia sembahyang, boleh hukum dia sah. Tetapi menghadap sesuai, maksud dia kena menghadap ke atas kenderaan. Dia kena ikut kenderaan. Bila mana dia sembahyang, dia kata dia kena ikut, dia tak payah katalah kiblat sini, dia kena ikut. Lama-lama dia kata duduk lap dalam tu. Orang kat sini kerek ke apa nampak tak? Cuma angkat takbiratul ihram saja dia menghadap ke arah kiblat, lepas tu tak payah. Kalau dia tak tahu ke arah kiblat, dia rasa tak sini tak apa. Salah kiblat dia sah. Salah kiblat dia sah. Apa dah? Kita tak dulu orang tua dululah. Kita kadang-kadang kalau balik dari Mekah kan? Balik daripada Mekah. Kiblat ke belakang, tulis macam mana? Okey, kita balik kan. Maksudnya kita kalau kiblat kita kat sini, niat saya ke belakang dah. Nak ambil kepala, nak pusing tak boleh. Nampak tak? Dia cuma sekadar mampu. Kalau kiblat ke depan, ya. Kiri kanan kita, ya, kiri kanan. Kalau ke belakang, bagi isyarat saja. Niat kata ke belakang, cukup. Nampak tak? Okey, sah. Kita punya ni sah. Bagus soalan tu. Tengok satu lagi. Hadis tadi dia sambung di bawah. Wali Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dia cerita daripada hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Dia selalu nanti ikut Nabi. Dia nanti bagi tahu kat kita, yang Nabi kali tu pasal apa? Yang Nabi kali, semayang Nabi kali pasal apa? Wa kana idza safar, kalau sekiranya Nabi bermusafir, dia kata, fa arada an yatatawwa istaqbal binaqatihi qiblah fa kabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Maka dia kata kat sini, hadis ni hadis yang sanad dia adalah sanad hadis yang sahih daripada Imam Abu Dawud, Imam hadis daripada sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan adalah beliau apabila dia kata, apabila dalam pelayaran dia nak bermusafir, maka hendak solat sunat, dia nak sembahyang sunat, sunat, nampak sunat. Beliau dia kata menghadap, dia kata kiblat dengan unta dia. Dengan unta dia menghadap kiblat. Lalu beliau dia kata bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau dia kata solat menghadap sesuai arah kenderaan berjalan. Apa? Mula-mula dia Allahu Akbar ke arah kiblat. Lepas tu ikutlah mana-mana pun. Tak pada. Dia kata kat sini, orang yang sedang berkenderaan bila hendak solat, dia kata diperintahkan menghadap kiblat di waktu takbiratul ihram. Nampak tak? Hadis ni kalau kita baca surah, kita tak tahu, dia beritahu bila masa dia menghadap kiblat. Yang kata Nabi Allahu Akbar, Nabi duduk atas kenderaan dia, Nabi kalih tu pasal apa? Kalau kiblat depan, Nabi tak kalih. Tapi bila mana kiblat di sebelah sini, Nabi masa takbir tu ihram Allahu Akbar, kembali balik. Ataupun kiblat sebelah sini, Allahu Akbar, kembali balik. Masa angkat takbiratul ihram saja, masa tu saja menghadap ke arah kiblat. Lepas tu ikut kenderaan dia. Nampak tak? Tuan kita ni beritahu kat kita, hukumnya ketika angkat takbiratul ihram dalam solat, di dalam kenderaan wajib menghadap kiblat. Takbiratul ihram saja wajib lah. Lepas tu tak ada ikut mana-mana pun. Tapi kita macam tadi Ustaz terang tadi, kita di tempat kita pun kita kena faham dulu-dulu lah. Dulu. Nampak tak? Zaman
Zaman dulu ni kita kena hormat ketua guru kita. Tok guru kita dulu lebih ikhlas daripada hari ni punya tok guru tu ada. Tok guru hari ni Allah kenikmatan dunia ada kat depa. Tapi tok guru dulu depa nampak akhirat. Dengan motor wes buat mengajar. Kadang orang bagi RM20, RM30 pergi mengajar. Apa dah? Depa dapat duit, depa impun sikit dengan tanah atas situ. Apa nama, RM5,000 dia beli tanah tu. Impun duit tanah situ ada RM2-3,000 beli tanah. Dulu tanah murah, betul tak? Berapa ribu dulu, RM10,000 ekar-ekar dapat. Dia beli tanah tu, dia wakaf untuk Allah Ta'ala. Untuk guru dulu. Dia buat macam tu, dia buat pondok, ya Allah, dia mengajar. Pasal tu kita nak kata lebih kurang dekat mereka ni, tahap kita kata tahap keyakinan mereka dengan Allah, keyakinan solid ni mereka dengan Allah memang best. Pasal tu keberkatan untuk guru dulu berkat. Imam Ghazali dia pesan cari guru yang mursyid, guru yang beramal dengan ilmu dia. Pasal tu kita kena doa ke ustaz setiap kali Ustaz sama, Ustaz kena doa. Takut Ustaz main di sini niat dengan nama jual karipap lingkup lah. Iman aku takkan imam karipap. Makan jadi tai. Nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah. Kena doa banyak-banyak lagi yang sama. Oleh sebab tu dulu orang mengajar, kalau kita naik atas kenderaan boleh sembahyang. Yang kita sembahyang zuhur tu sembahyang menghormati waktu dia masuk. Kita sembahyang zuhur duk ada atas bas lagi. Dah pukul 2 duk ada bas, pukul 3 duk ada atas bas. Takut tak sempat, maka kita niatlah sembahyang, dia kata. Ya, kita niat sembahyang menghormati waktu yang masuk. Maka sembahyang menghormati waktu ni tak ada dari istilah fiqh, tak ada. Nampak tak? Di tempat kita ni hormat tak ada. Kalau tak hormat, bila masa dah masuk, mau tak mau, kalau tak boleh, kalau masa dah masuk kena sembahyang. Apa keadaan? Duduk atas bas yang kita tengok, bas jahil. Dia tak berhenti, fashion dia nak berebut nak sampai saja. Bas jahil. Kita nak bas tu nama dia bas jahil. Dia tak berhenti, dia fashion tak berhenti. Allah nak buat macam mana ni? Automatik ya Allah, tempat bas yang kita duduk tu kita tepuk, kita bertayamum. Masa dah masuk dah. Kita tanya kat bas, dia tak berhenti, nak berhenti pukul 5. Automatik kita dah tahu asap kita terlepas. Kita buat macam mana? Kita jamakkan dia kasar kita dalam musafir. Tepuk je tu, kita bertayamum. Selibat tayamum timbang. Allahu Akbar. Kita sembahyang atas bas dengan tayamum, ya Allah. Zuhur dengan asap sah, tak perlu kita ulang. Ni masalah fiqah kita. Kalau kita nak kata kita sembahyang atas tu, sembahyang menghormati waktu. Bila kita sampai kat rumah, kita kena qada balik. Kesemua benda yang kita sebut turun balik, kena qada balik, dia memerlukan satu dalil yang konkret. Kita tak boleh main rasa-rasa, kata-kata, pendapat-pendapat, tak boleh. Selagi mana tak ada nas, ya Allah, agama ni Nabi ajak keseluruhan. Dan Nabi duk ajak dekat kita macam tu. Nabi kata bertayamum lah, ayat tak ada pada masa tu. Walaupun ayat duk ada, dia tak turun kategori ayat tak ada. Ayat duk ada pula sekadar nak minum saja. Nabi kata yang tu ayat minum, hang tayamum. Nabi duk suruh macam tu. Nabi duk kata ayat tu ayat minum, hang minum. Dan ayat tak ada untuk wudu, hang tayamum. Dan tayamum sembahyang. Masuk waktu sembahyang, kena sembahyang. Sebaik-baik amalan Nabi kata, masuk waktu sembahyang pada waktunya. Walaupun dengan tayamum. Bila kita sembahyang dengan tayamum, dia adalah sembahyang ibarat macam kita ambil wudu dengan ayat, sama. Dan sembahyang ada benda tu. Pasal apa nak turun balik? Kita kena niat tadi ni hormat, yang ni tak hormat. Kalau tak, benda tu semua tak ada, nampak tak? Akhirnya orang duk mengaji, duk faham. Hari ni kita tengok ustaz-ustaz yang berpengaruh pun dah boleh cakap dah. Alhamdulillah. Pada pasal tu ustaz-ustaz yang berpengaruh ni kena jaga. Masuk dalam televisyen, masuk mana sini. Mulut lidah tu kena jaga pasal ribu orang dah tengok kat kita. Bila kita buat silap sikit, leceh. Bila orang kata siapa Bani Tamim, kita kata Bani Tamim tanah Melayu. Tamim. Nampak tak? Bila boleh buat tafsir macam tu, boleh menjejaskan kedudukan ilmu dia.
Masyarakat hari ini bukan satu masyarakat yang bodoh. Masyarakat kita menuju kepada masyarakat ilmiah. Hang sebagai seorang ustaz yang masuk dalam televisyen, banyak program hang buat. Hang boleh cakap Bani Tamim tu daripada orang Melayu. Allah, ya. Leceh dan leceh. Otomatik kok mana mai dia boleh cakap sudah. Bila mana dia bercakap tu dengan hati kata, kedudukan orang bercakap ni, kita boleh nilai ilmu dia. Kita boleh tahu dia siapa. Ada faham tu? Orang Melayu Bani Tamim. Jadi mamak tak ada harapan. Allah Akbar kabir, ya Allah. Sambung ya Allah. Ma hadis di bawah. Di bawah ni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ni kita baru saja sampai balik daripada Mekah. Haji-haji kita mudah-mudahan dapat hajjal makbul, wasa'id masykur wa zaman mafhum. Yang kita duduk selalu. Dapat haji yang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ya Allah suka, Allah berkenan. Ya Allah nak baca selalu kat doa pergi haji. Mudah-mudahan ya Allah kita duduk di kuliah kita ni dengan orang yang baru saja pergi Mekah dengan Madinah. Pada kebaikan dia mintalah sampaikan kita. Benda tu dibolehkan dalam syarak. Dalam agama dia boleh. Kalau orang tu soleh, kita duduk dengan dia, ada keberkatan orang soleh masa hidup. Dan orang soleh boleh doa dekat kita. Dia orang baik-baik ni, haji doa kat saya, haji baru balik. Nampak tak? Kira dosa-dosa nak dekat pun susah. Dulu punya dosa semua dah tak ada. Haji doa kat saya, boleh, tak salah. Kita boleh minta dekat orang yang baik-baik masa hidup, tak salah. Kita nak minta dekat orang yang dah mati, itu tak boleh lah. Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Abdul Qadir Jilani. Apa nak minta? Dia Abdul Qadir orang yang baik, orang awliya Allah yang baik asalnya. Bukan kita pergi minta kat dia, bukan kita pergi panggil ustazah nanti buat satu rombongan, jom kita pergi ziarah Wali Songo. Berdiri dekat depan Wali Songo, ustazah pun kata kita sampai di kubur ni berkat. InsyaAllah masalah kita selesai, kita menghadap ni. Lagi kita menghadap kat sini, kita minta dekat dia apa masalah kita. Kita main daripada Malaysia sampai masuk di Indonesia, nak tengok keluarga wali-wali Songo ni. Sampai kita berdiri, minta kat dia. Sharing kita. Sharing. Lagi geng-geng fashion orang Malaysia, Muslimat lagi hadapi sana ada. Mula-mula setahun duduk mengajar, tak nampak sangat dia bawa. Bila main mengajar, dia gendang sikit ada. Gendang sikit dia start ada. Lepas tu dia mula ada. Nampak tak? Kadang-kadang penceramah ni kelebihan dia bercakap dia ada. Dia gulung-gulung dia cakap, dia gulung dia cakap sampai-sampai dekat kita dah angkut orang sampai ke sana. Bila kita dah suka kata guru kita, bila kita ni kita infak lah apapun. Inilah zaman tu ada hari ni pada pasal tu kita berdoa ke Allah Ta'ala biar kita ni selalu Allah bawa ke jalan kita dan sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tolong tunjuklah kami jalan yang lurus. Jangan kau sesatkan kami. Allahumma amin. Jangan kau sesatkan kami, Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita baru balik daripada Madinah. Kita akan tengok dia hulu Baqi' tu, di Baqi' tu. Setelah kita ziarah Rasulullah, kita tengok Baqi'. Baqi' tu hulu Baqi' Kawali Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kita dah mengaji hadis ni. Lepas tu kita berdiri Baqi', ya Allah Tuhan, di belakang ni lah ada sahabat Nabi nama ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ambil semua harta benda dari Allah bagi kat Nabi. Pasal tu kita nak cakap masalah hijrah. Hijrah nak cakap dengan orang kaya terutamanya. Hijrah nak cakap dengan orang kaya. Hai orang kaya, semua kekayaan ini semua Tuhan yang punya. Ada lagu tu kan? Ada lagu dia ini semua Tuhan punya, ini Tuhan punya. Hang pun Tuhan punya. Tak ada satu pun hak nampak tak? Atas muka bumi kita ni semua hak Tuhan. Tak ada satu pun hak kita. Pasal tu ya Allah, bila kita pergi di Madinah, lepas tu kita tengok daripada sahabat-sahabat Nabi, kita akan ingat hijrah. Hijrah tu Allah bagi kelebihan kepada sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tahu apa mereka buat? Dengan kekayaan mereka ni Allah dibebaskan hamba, diperboleh Nabi boleh berhijrah ke Mekah, ke Madinah.
Pengijrahan boleh berlaku ni daripada Mekah ke Madinah dengan duit sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Semua ambil bagi kat Nabi dengan unta, dengan kemudahan, semua nak bagi mudah. Pasal tu orang kaya yang ada ni, kalau dia nak tengok perubahan dekat Malaysia ni, perubahan dekat Malaysia boleh berlaku dengan duit ringgit orang kaya. Infak duit bagi pada ni masjid nak buat ni, kata lalu tengok dia masih nak senang, ada tak cukup dah. Tak apa, saya deal dengan kontraktor tu, saya akan buat semua. Tak payah lagi setiap kali Jumaat kita perlu cukup lagi. Setiap kali Jumaat yang mai tu ribu, dalam duk mai-mai ramai-ramai tu ada yang kaya, tapi jiwa dia tak terbuka, yang menyebabkan apa nama projek nak buat masjid ni lambat pasal dia. Nampak ada agama kata pasal hang dah dengar dah berapa 3 kali Jumaat orang dah sebut duit tak cukup, duit hang tu ada lebih pada 1 juta kat bank. Apa-apa orang macam ni akan Quran kata bila dekat-dekat mati dia kata fa asaddaqa, Tuhan aku nak sedekah. Dia kata aku tak buluk duit hang dekat-dekat nak mati nak bagi kat aku. Hang nak bagi rasuah kat aku ni. Hang nak hidup lagi tu penampak hang sudah. Lagi hang hidup lagi mengarut. Jangan nampak dah. Bila apa duk ada kat kita, ya Allah, kita berada, saya ada 10,000 tapi tak payah, setengah ni saya ambil lagi. Ingat senang nak pujuk diri kita macam tu. Ada faham? Nak keluar dia fikir, tapi dia tak tahu kata dia keluar Allah nak bagi. Kita kurang yakin dengan Tuhan kita. Kalau aku keluar ni apa-apa jadi kat aku, Allah dia tanya. Orang cakap macam ni, dia tak ada keyakinan dengan Allah. Tak ada keyakinan dengan Allah. Kita kena belajar tentang bab ni daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ada bagi sampai tak ada. Tak ada. Tamar bagi, ambil tamar bagi. Makan dalam rumah bagi. Isteri kita, apa dengan ibu ni? Apa dengan ibu? Balik-balik dah sikit nak makan dalam. Itulah derma. Isteri dia sampai kata dekat dalam rumah Abu Umamah Al-Bahili. Sampai Abu Umamah Al-Bahili pening. Nak bubur cakap apa, tak dan. Nak bukuk yuk, tak jumpa. Nak cari nur syifa sebulan sekali sebab umat. Kepada dia buat apa? Last sekali Allah dia pun dapat keluar daripada rumah. Dia pergi duduk di masjid sampai dia sembahyang Zuhur. Lepas dia sembahyang Zuhur, ya Allah dia balik. Dia balik, isteri dia kata bamba masa dia keluar tadi. Benar ayulah. You nak derma kita akhir tak? Orang kata itu rumah, ada orang bayar menang, ada 3,000 dinar. Ada orang main lagi, Allah Tuhan. Sejak daripada itu isteri dia kata, ya Allah, aku beriman dengan perbuatan suami aku Umar. Kalau dia nak derma, aku nak kenal. Sejak itulah aku rasa lega, penyakit tak ada, keamanan rumah tangga kami, rezeki bertambah-tambah. Sejak sifat Abu Umamah yang suka berdoa. Masa tu setiap kali Ustaz buat tahu ke apa, setiap kali buat agama nak uji apa, tapi belum menuju kepada kecemerlangan lagi. Kita masuk Allah, bukan senang nak promote, nak bagi apa masuk surga sekali. Tidak. Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita kalau dengar cerita dia, kita seronok. Pasal dengan duit ringgit dia semua, daripada Nabi sedih, ayat mata Nabi dia menangis sedih. Orang yang boleh berhenti kesedihan Rasulullah adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pasal tu ulama panggil bakit tu dulu bagi bakit dia. Walaupun di situ ada Sayyidina Hamzah, tapi ulama meletakkan dia. Dia boleh bai'ah dekat Nabi, dia bawa pokok yang sebenarnya cerita Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi pesan Allah qala, al-ardu kullaha masjid. Salah satunya yang mana Nabi-Nabi lain tak dapat, aku saja dapat dalam masjid. Syafaat Nabi dapat ada 5 benda. Salah satunya ialah semua dunia ni Allah jadikan masjid untuk umat Muhammad dengan Muhammad. Kalau Nabi-Nabi yang lain lah, Nabi-Nabi yang lain mereka nak sembahyang, mereka kena lari di mihrab. Mereka kena pergi tempat solat tertentu, mereka tak boleh sembahyang ikut dandan, mereka tak boleh. Mereka umat Muhammad ni nak sembahyang tak mana pun boleh, nak sembahyang lah. Apa dekat padang boleh, nak sembahyang kat tepi jalan boleh, tak mana ikut waktu boleh sembahyang. Maka Nabi kata apa?
Nabi kata al-ardu kullaha masjid. Yang katakan bumi ini semua masjid illa al-maqbarah wal hammam. Kecuali dia kata kubur. Kubur tak boleh kita sembahyang. Yang boleh kita sembahyang di kubur sembahyang jenazah saja. Kita pipi, kadang-kadang jenazah sudah dikebumikan, tak ada kita jumpa. Kita pergi kosong kubur, Allahu Akbar, kita boleh. Sembahyang jenazah digunakan. Apa sembahyang tak digunakan yang lain. Nak sembahyang kan, nak pergi ambil Yasin, nak pergi baca di situ, semua tu. Kalau nampak malaikat sepak, dia tak pergi balik. Ini bukan tempat baca Quran. Pasal kita tak nampak malaikat. Kalau kita nampak, dia sepak mampus. Dia kata awak pergi buat batu ni nak duduk baca Quran. Dia buat batu kat rumah lagi bagus. Tak ada kena-kena nampak buat satu batu nak duduk. Mak Yasin, mak kata aku ajak hang baca kat aku, bukan hang doa kat aku, nampak tak? Nak baca dekat aku, mangkat satu doa kat aku, nampak tak? Pasal kita tak nampak dia, kan nampak malaikat. Dia sepak mampus. Maka yang dia suruh dekat kita bila pergi kubur, doa. Ambil satu benda, doa ya Allah. Baca Fatihah, baca Imam Malik. Anak murid dia tanya, wahai tu guru. Dia tak tanya, dia tanya action. Tu guru, nak tanya satu soalan. Yang orang tu mati, saya nak baca satu Fatihah dekat dia ni, sampai ke tak sampai? Imam Malik kata, la'alla fihi barakah. Mudah-mudahan. Imam Malik Imam, mudah-mudahan fihi barakah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Itu kita pun dengar daripada mulut orang alim, kita sebut itu saja. Lepas itu kita doa, ya Allah, tak erti macam doa bersarah, ya Allah, ampunkan dosa mak aku, tuluskan kubur baginda, ya Allah. Mak, kita boleh cakap mak, cik mak kat mak, pada kita boleh bersembah, boleh cakap, ya Allah, ampunkan dosa mak aku, ya Allah. Mak, kita boleh angkat tangan, boleh berdoa. Benda itu semua dibolehkan. Perluaslah kubur untuk mak aku, ya Allah. Bagi nur terhadap kubur mak aku, ya Allah. Mintalah segala amalan baik mak aku ni menjadi syafaat untuk mak aku. Masa tu kita, bila kita renung anak kita, renung cucu kita, itu semua bakar-bakar yang nak memandikan kita. Belum kita masuk, kita tengok bakar-bakar yang nak memandikan kita ni tak layak sifat. Kita nak gerak dia subuh tadi, kiamat berlaku baru dia sembahyang. Dah tarik dia, dah bergaduh dengan dia dah. Sebetulnya masuk bilik ayam, dia kacik ke mak? Dia gaduh dulu sembahyang. Ya Allah, setiap hari aku dengan dia macam ni. Pasal tu bapak dia dengan dia baik. Pasal bapak tak pernah gerak dia, aku saja. Aku lah bergaduh dengan dia. Bapak ni bagus selalu, nampak tak? Nampak tak? Dia selalu kata, bapak macam ni, bapak tak pernah kacau macam tu. Dia kacau macam tu. Anak ni benda yang kita beletiak dengan dia, dia jadi musuh kita. Yang orang beletiak tu, yang tu lebih baik. Pasal bapak ni jadi duduk keluar, dia tak peduli. Dia balik rumah pun, dia tahu kata rumah semak perut anak 6-7. Takut semak perut, dia singgah kedai dulu, mana kedai kopi. Dia bagi kenyang tu, baru dia balik. Pasal dia balik rumah, dia tahu minta kopi sejam tak dapat. Pasal jadi mak tu akan cerita, you tahu tak apa jadi anak you nak ni? Bini macam ni, I nak kena jaga. Pening tak, sampai daripada pagi sampai ke petang ni, I tak mandi-mandi lagi pasal dia. Elok nak mandi, dia ni balik. Elok nak mandi, dia balik. Allah, letih kita. Sampai ke petang, masak ni bersiap pasal anak you. Masa tu kawan tu tak suka balik awal, bersiap kalau balik terus dia sembang masalah kaplah anak-anak. Tapi agama tu ajar bila suami balik, jangan cerita masalah, pergi dia duduk dulu, pergi dia masuk dulu. Macam kita ikut rezeki Khadijah lah. Khadijah nak cerita kat Nabi pun ambil masa. Dia tengok Nabi duduk dan minum semua, dah nampak, baru dia start nak cerita kat Nabi apa benda yang ni, yang tu, subhanallah. Apa kadang-kadang kita tak sabar. Nanti aku tunggu bapak. Pukul 5 bapak balik. Nanti. Aku kata jangan keluar. Nampak tak? Dia nak keluar, anak keluar. Hai tak tahan dia balik. You tak ada anak you apa? Tak Muaz apa? You bubur nama Muaz. Gantung nak keluar. Saya kata jangan keluar, dia nak keluar. Jangan keluar, nak keluar. Nampak tak? Bukan senang ya Allah nak besarkan anak, bukan senang. Oh ya Allah letih, tapi dalam masa tu Allah kena sabar dulu. Allah bagi ujian, anak-anak ni ujian. Lepas pada 4, 5 tahun, 10 tahun kan, kita tengok anak dah sikit matang. Dia cakap, mak nak pergi kedai, kata pakcik beli. Sejuk ya Allah. Bila anak kita pergi, dia nyonya turun tangga, dan dia naik balik dengan garam tu, sepanjang tu mak fikir, kesian kat dia. Kadang-kadang aku pukul dia. Kita akan ingat, mak ya Allah, kesan daripada dia rimbuk, dia pukul dia. Aku buat kadang-kadang macam, tapi aku suruh dia pergi Allah.
Oleh sebab tu kita kena sabar. Peringkat kecil-kecil ni kita kena sabar. Lepas tu nak tunggu dia matang tu susah. Pasal budak-budak ni fitrah Allah bagi kat dia bersih. Yang dia nampak warna hijau saja, dia terus. Dia tak reti kata istilah stop. Warna sana warna apa kat dia tak reti. Budak daripada kecil lagi Allah bagi kat dia hijau. Daripada kecil daripada mata besar dia boleh jadi apa nama biru ni. Allah pasal kau kita tak nampak. Allah dah bagi elok kepada fitrah budak-budak. Buat macam mana pun tak boleh Allah Tuhan. Pasal dia nak timai, dia timai. Sementara dia nak matang tu sakitlah sikit. Sakitlah sikit. Kadang-kadang sabar. Jangan. Seolah dah uji kita. Uji malas sekali. Darah dah naik. Bila darah dah naik tu, kalau kita boleh istighfar, astaghfirullahalazim, aku tak mau buat dia. Kadang-kadang mulut kita, bodoh. Mak suruh ambil kain ni biru lah bodoh. Kita doa bila kita sembuh, bodoh anak kan jadi bodoh. Lawan. Jangan kata benda-benda yang tak elok ke anak-anak. Tolong, kesian kan dia. Esok dia mengaji di sekolah, dia tak boleh jawab perasaan. Kita ingat anak aku ni bodoh ya, sebab doa daripada mulut aku. Mulalah kita nak istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Nampak tak? Oleh sebab tu daripada awal lagi jaga mulut lidah kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata kepada kita, ada dua tempat yang tak boleh kita sembahyang. Yang pertamanya kubur. Yang keduanya amal tu bilayah, toilet. Kami kata pancong. Orang Pulau Pinang kata pancong. Nampak tak? Sekadar toilet, tempat kencing, tempat berak tu tak boleh kita sembahyang. Kecuali macam ustaz. Zaman ustaz dulu yang duduk dalam penjara, dalam jamban yang letak. Ustaz kena sembahyang. Ustaz berak, ustaz sembahyang. Dah berak tak boleh sapu dengan ayak, semua dengan selokoh dari Allah Tuhan. Tapi alhamdulillah kat sana masa kering kan, cuaca kering, berak sana pun tak busuk. Tapi orang baik-baik ni tak busuk. Allah Akbar ya Allah. Ustaz duduk dalam penjara, dalam jamban tu berbulan-bulan. Ustaz sembahyang semua dalam tu. Sembahyang dia berak kat situ. Lepas dia berak, malam mereka nanti main bubur apa kan, dia bakar. Tengok. Setiap malam dia bakar. Dia akan tung tu dia akan bakar. Dia takkan buat tung tu dia bakar. Esok pagi tengok tadi dia pakai asid apa tak tahu. Najis semua dia akan bakar. Di situlah berak sembahyang. Wuduk langsung tak ambil, tepuk sembahyang. Macam tu lah. Makan dia keluar sembahyang. Nak mandi tak boleh. Bayangkan bulan-bulan tak mandi, seksa tak. Buat macam ni dia keluar, ya Allah. Pasal tu hitam sana. Ya Allah, sekali kita buat punya pendaki, subhanallahal-azim, ya Allah. Maka kalau dalam bab darurat lah. Tapi tempat tu ada elok, pergi gatai semana jamban tu nak ada sembahyang gatai. Nampak tak? Kalau tempat tu elok tapi darurat ni semua benda yang tak boleh. Kubur yang tak boleh. Tapi kubur juga tempat kita sembunyi diri, nak selamatkan diri kita. Kubur tu juga boleh untuk kita sembahyang. Tapi agama dia katakan kita, kalau tak ada darurat, tak ada apa, semua bumi ni boleh kita sembahyang kecuali kubur dengan kekuasaan jamban. Toilet, tempat kecil berak tu tak boleh. Yang lain semua boleh. Jadi insya-Allah nampaknya kita pun dah lama dah kan. Apa yang melambat yang salah ustaz. Awal-awal pun dah main kursi, dah main dah. Walaupun kita mengaji hari ni semuka nampak kan, tapi tak apalah. Mengaji sikit, kita banyak beramal. Daripada mengaji banyak, apa yellow pun tak tahu. Bulan depan insya-Allah diizinkan Allah Ta'ala kita masuk hadis 116, muka surat 116, tanda kat situ muka surat 116. Kita nak tengok Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia kumpul lebih kurang 7. Ada 7 tempat yang kita tak boleh. Memang asasnya 2 tu, tapi ada 7 tempat. Bukan setakat tu saja. 2 tempat ni memang haram mutlak, tak boleh langsung kita sembahyang. Tapi dia akan ada 7 tempat yang mana tak boleh kita sembahyang. Abdullah bin Umar akan ceritakan kita tempat-tempat macam tong sampah, tempat sembelih. Dia akan ajarkan kita tempat orang lalu lalang. Dia akan ajarkan kita ada 7 tempat lagi yang tak boleh kita sembahyang. Tak boleh kita sembahyang kat situ. Lepas tu mai pula sahabat Nabi kata, wallahi jangan sembahyang
kalau di depan kamu tu ada kubur. Ni hadis ni memang banyak berlaku di Malaysia. Di Malaysia Nabi kata jangan ada di depan kamu, di kiri kamu, di kanan kamu kubur. Masjid yang ada kubur dengan kita sembahyang. Kalau masa ni jangan lagi. Cuma dengar nanti keterangan Ustaz pada dunia Malaysia ulama yang keluarkan fatwa. Satu orang Arab yang main tempat kita ni dia rasa tak seronok. Dia nanti rasa tak seronok apa? Apa ni tempat apa ni dia kata? Tempat apa ni apa ni? Masjid apa semua ada ada kubur. Hadis ni insya-Allah kita mai kita tengok macam mana kedudukan pasal Nabi kata la tusallu ila kubur. Jangan kita sembahyang yang di depan kita tu ada kubur. Di depan kita tu ada kubur. Lepas tu kita nak tengok pula hadis-hadis. Nabi kata bila nak masuk di masjid tengok di bawah tapak kaki kamu ada najis atau tidak. Pasal sahabat Nabi dia masuk dengan kasut-kasut kita ada. Kita nak tengok dalam bab ini insya-Allah. Diizinkan Allah Taala bulan depan. Lagi satu. Nanti potong-potong sedikit lah. InsyaAllah. Takkan nak promo semua masuk. Ya. Ya. Apa nama